Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah Syahmina binti Abdul Nizam. Nombor metrik saya S80-87. Hari ini saya akan menerangkan tentang satu spesies atau spesimen lab, iaitu Ikan pari. Okey, seperti mana anda lihat di sini. Ini adalah spesies Ikan pari. Hari ini kita akan mengenali salah satu penghuni dasar laut yang paling menawan, iaitu Oriental Blue Spotted Mussel atau pari bintik biru timur, atau nama spesifiknya Neotrigon orientalis. Pari ini tergolong dalam kategori pari ekoduri. Ciri yang paling menonjol sudah tentu bintik-bintik biru terang yang menghiasi cakra badannya rata. Bintik-bintik ini berfungsi sebagai amaran kepada bangsa. Di hujung ekornya terdapat satu atau dua duri yang beracun atau diberi nama venomous spine. Walaupun dia tidak agresif, tapi duri ini digunakan sebagai mekanisme tahanan diri yang sangat kuat. Ia adalah karnivor dasar laut. Ia menggunakan badan yang rata untuk menyembunyikan diri di dalam pasir sebelum ia menyerang. Makanan utamanya termasuk molaska, cacing dan krustasia kecil dan ikan-ikan kecil yang ditemui di dasar laut. Okey, seperti yang anda lihat di gambar ini adalah habitat atau rumah kepada ikan pari ini. Untuk Oriental Blue Spotted Mussel ini atau ikan pari bintik biru adalah spesies endemik atau spesies asal di perairan situ. Rumah mereka adalah perairan yang cantik kawasan pantai, terutamanya terumbu karang, lagoon pasir dan sekitar padang rumput laut atau sea grass beds. Biasanya pada kedalaman kurang daripada 25 meter. Mereka sering kelihatan bersendirian dalam kumpulan yang kecil. Lihat di dasar berpasir berhampiran terumbu karang. Seringkali hanya nampakkan mata, spirakel atau lubang pernafasan mereka sahaja. Menggunakan penyamarannya sangat baik. Ini antara yang terakhir, iaitu ini adalah gambar-gambar eksploitasi, ancaman dan juga kepentingan Oriental Blue Spotted Mussel ini atau ikan pari ini tak menjadi sasaran utama perikanan kerana ukurannya yang agak kecil berbanding pari gergasi yang lain. Kalau bagaimanapun mereka sering ditangkap secara sampingan atau bycatch oleh pukat tunda dan pukat hanyut beroperasi di perairan pantai. Dagingnya juga barangkali dijual di pasar-pasar tempatan. Ancaman utama kepada spesies ini adalah kemusnahan habitat terumbu karang dan pada rumput laut. Mereka mencari makan dan membiak semakin terjejas akibat pencemaran pantai dan pembangunan pesisir. Walaupun cantik dan menarik, pari bintik biru timur ini memerlukan perlindungan yang lebih baik terhadap kemusnahan habitat. Memelihara terumbu karang adalah kunci untuk memastikan pari dasar laut yang unik ini terus menghiasi lautan kita. Sekian, terima kasih.